Kau dah tak ada excuses dah, Slot. Follow Bro Time jika anda mahukan more Liverpool and football news. Sack in the morning. Itu lawangan fans lawan masa lawan Carabao Cup hari tu. Kita dah jadi tim bahan dah. Liverpool menentang Aston Villa next di dalam Liga Perdana Inggeris. Sebenarnya kekalahan di Carabao Cup tempoh hari itu dah expected dah. What do you expect, guys? Boys versus men. Cuba tengok line up ni. Ini orang kata kan macam hantar suicide squad lah. Tengok sub langsung tak ada first team. Memang pendapat aku, Arne Slot threw away this cup. Aku betul-betul kesian dekat fans yang datang ke Anfield hari tu. Dengan first team kita dah well rested hari tu. Arne Slot dah tak ada excuse dah untuk menang lawan Villa ni. It's a must win game. Dah lah dekat Anfield. Tapi itulah sekarang Anfield pun dah macam murung dah. Dah lama aku tak tengok fans gerak awal dari stadium. Aston Villa datang dengan winning form. The latest, diorang menang lawan Man City hari itu. 1-0. Liverpool datang dengan losing form. 4 kali berturut-turut. Tak pernah dibuat orang weh. Untuk aku, the only way Arne Slot dapat redeem himself dan make us believe dengan cara permainan and cara management dia sekarang, this season, is by turning all these games around. Starting lawan dengan Villa ni. Kalau dia menang lawan Villa, dia menang lawan Real, dia menang lawan City, then probably there is a light at the end of the tunnel lah. Itu saja. Nothing else. Tahap kesabaran aku dah semakin tipis lah. Especially dengan management. Score prediction aku tak boleh nampak Liverpool menang dengan form ni. Harapnya aku salah. Tapi aku rasa game ni akan menjadi 1-1. So, korang rasa macam mana? Berapa banyak lagi game yang kita patut bagi si botak ni? Cuba komen. Tengoklah.